Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini untuk saya membicarakan sedikit sebanyak pengetahuan saya tentang perkapalan, walaupun saya sebenarnya tak pernah buat kapal. Tapi cerita kita hari ini adalah tentang pembuatan kapal tradisional. Justru kerana itu dalam kenangan, sebab tidak kita jumpa sampai hari ini saya mencari orang membuat kapal tradisional Melayu. Paling tidaknya kapal itu kapal hybrid, campur layarnya Cina, kemudiannya keling. Minta maaf kata keling sebab itu istilah yang digunakan pada abad ke-18. Itulah istilah digunakan untuk kemudian letakkan di tengah-tengah sebab kemudi Melayu di kiri kanan. Tak maaf saya berbicara ini laju sikit. Kalau kita tengok bagaimana orang Melayu terpaksa pakai kapal, pakai perahu. Boleh kontrol ini? Yang ini, kalau kita tengok, inilah benua Melayu. Benua Melayu kita bicarakan semalam di antara pencara-pencara yang telah membicarakan tentang dunia Melayu, di mana khususnya macam Prof. Murad bicarakan. Tapi dunia Melayu itu masa ini Melayunya tak ada. Pastinya tidak ada. Pastinya tidak ada. Sebab ini hanya tenggelam. Menjadi dunia Melayu, kepulauan Melayu yang kita kata kepulauan Melayu hari ini sekitar selepas 10,000 tahun yang lampau. Ya. Sebab kawasan ini ditenggelami air. Karena kecairan kutub ke panas bumi, kecairan kutub dan juga kecairan glasier yang ada di permukaan bumi menyebabkan kenaikan air dan tenggelamnya Sundaland dan menimbulkan apa yang kita lihat sebagai kepulauan yang menjadi kepulauan Melayu. Tapi kita pasti bahawa orang Melayu tidak muncul, walaupun apa teori sekalipun kita orang Islam tidak boleh percaya gitu, timbul daripada Java Man, bertukar menjadi Neanderthal dan sebagainya, jadi manusia. Takkan kita nak percaya begitu. Tapi tentu kita harus percaya tentang teori evolusi, teori migrasi, di mana manusia masuk ke kawasan ini, ke kepulauan ini setelah dia menjadi bentuk yang kita tengok itu, Malay Peninsula, Kalimantan itu. Kalau bentuk yang asal itu, masa itu saya rasa tidak ada manusia Homo sapien ataupun manusia Adam berada di alam Melayu ini. Cuma sekitar 5,000 tahun yang lalu manusia masuk. Dan kemudian air akan naik terus lagi dan ini menyebabkan perhubungan antara manusia-manusia yang berada di kawasan kepulauan itu terputus. Dalam masa yang sama kita dapati perkara yang lebih kurang sama berlaku di kontinental, di kawasan tanah besar. Tapi di kawasan tanah besar, untuk manusia berkomunikasi dan berhubung antara satu dengan lain tak begitu susah. Sebab dia mendapat bantuan daripada pelbagai jenis haiwan peliharaan dan sebagainya. Kuda, unta, kerbau, gajah dan sebagainya. Rimau tak pakailah. Rimau dengan singa, kalau gunakan juga, hanyut. Tapi kita di sini juga mau berhubung dalam keadaan yang sama antara satu sama lain. Bagaimana menghadapi badai, ombak dan badai yang setiap hari menghempas pantai, nak berhubung? Masa itu kita kepandaian lokal itu memikirkan bagaimana kita nak berhubung, dan dengan ini bermulalah perhubungan kita antara satu sama lain menggunakan alat. Dan kita tak nasib baik seperti orang di kontinental, di tanah besar. Kita katakan tadi bantuan haiwan. Tapi di sini takkan nak pakai duyung, takkan nak pakai ikan paus membantu. Tak ada haiwan yang dapat membantu. Cuma kita mengharapkan kepada dua unsur besar.
air itu sendiri dan juga angin. Tapi untuk kontrol angin dan air bukanlah satu yang mudah. Justru kita katakan, kita orang tempatan ini, orang Melayu ini memang bijak dalam hal itu. Dapat berhubung antara satu pulau dengan satu pulau, dari satu kawasan dengan satu pantai. Dengan alat yang kita cipta sendiri. Mungkin mula-mula bohnya, kata orang Perak. 2 biji ikat, boleh terapung. Kemudian batang pisang. Sebab masa itu mungkin tidak ada alat yang cukup keras. Batang pisang digunakan jadi rakit. Kemudian bila kita mempunyai alat yang lebih keras, maka kita mula membentuk, orang kata, satu alat yang lebih berguna untuk dapat menghubungkan kita, mengangkut barang-barang kita dan taruh tempat ke satu tempat. Macam mana benda Allah ni? Ini tak apalah yang kemudiannya. Lagi. Kalau ada sini, lagi ada gambar perahu. Lagi ke satu. Kita mula membina ini, alat ini. Iaitu yang kita panggil perahu. Ataupun sampan. Bukan sampan. Yalah. Kalau orang zaman sekarang, kalau kita kata perahu, dia dalam kepala dia lain. Dia kapal. Tapi jenis yang ini. Dan kita yakin bahawa mula-mula orang kita ini mula mencipta ataupun selain daripada rakit itu mula membuat perahu yang belah kiri ini. Perahu kulit itu. Dia bukan kulit macam canoe Red Indian di Amerika itu. Itu pakai kulit haiwan. Ini kulit kayu. Ini kulit kayu yang biasanya dikopak daripada kulit pokok-pokok, kita tak ada jati sangat, pokok kemeranti dan sebagainya yang sudah tua. Dia boleh dikopak, kemudian direndam, diketuk, kemudian boleh dijahit untuk membentuk perahu jenis kulit ini. Dan apabila kita mempunyai alat logam, perunggu, atau mula-mula koper, kita dapati bahawa kita boleh mengorek mula-mula pokok-pokok macam pokok basung tu, pokok-pokok yang ringan, yang lembut. Tapi kemudian setelah kita mempunyai perunggu yang lebih keras dan dapat membuat kapak dan beliung dan sebagainya tu, kita mula mengorek perahu yang lagi satu. Ada satu lagi, maaf saya. Perahu lasung. Yang ini. Ini mulanya. Kita korek dan ini sampai tahun 60-an masa saya itu mengajar di Pahang dalam, minta maaf tuanku tak ada sini. Di Pahang, di Kuala Tembeling, jalan raya tak ada, naik ke tepi. Naik ke tepi aja. Kemudian ke sungai nak menyeberang sana semua pakai perahu yang lebih kurang macam ini. Airnya cuma satu apa aja. Lebih kurang 1 inci je daripada paras perahu tu. Dan pernah saya. Tapi dia tak tenggelam. Dia tidak akan tenggelam. Tolak je balik, naik balik. Jadi perahu yang macam ini. Tapi inilah asas kepada perahu orang Melayu. Secara teorinya yang saya tahu, sebab kita sekarang ini hanya berbicara secara teoretikal, secara cara hipotesis. Kita tak pernah tengok sebenarnya yang pembuatan itu. Tapi inilah yang dicatatkan dalam catatan Cina dan sebagainya, bahawa perahu yang macam ini kemudian ianya kemudian digunakan sebagai lunas. Sebagai lunas untuk membina perahu-perahu besar orang Melayu. Asasnya ini. Ya, asasnya ini. Dah jadi macam ini, bila sudah dikorek begini, biasanya kamu dibina di tepinya itu, di haluan dan buritannya itu jalung yang tinggi. Jalung jenis yang macam kayu meningkat dari atas di haluan dan di buritan. Ya. Kemudian di antara jalung itu ditampalkan papan lepang
untuk membenda limbung ataupun dinding perahu. Dalam masa lampau, zaman bahari, zaman 2000 tahun, mungkin 2-3 ribu tahun yang lampau, kita dapati pokok-pokok di sini, di kawasan kita ini bukannya orang kata 50 kaki. Dia sampai 50 meter. Pokok-pokok itu sampai 50 meter. Jadi papan-papan ini ditarah menggunakan, kita katakan perkara ini cuma berlaku setelah kita mempunyai peralatan, tools yang keras. Bukan stone tools zaman batu, tapi alat logam. Paling tidaknya kupram. Tapi kupram pun lembut. Tapi digunakan biasanya menggunakan alat besi lah. Beliung, kapak dan sebagainya untuk menebang pokok dan kemudian mengorek. Kemudian biasanya papan yang dibuat itu, yang kadang-kadang panjang sampai 50 meter, satu patang papan tu jadi 50 meter, sebab pokok zaman dulu sampai 100 meter pada. Nah, ditarah agak sampai 2-3 inci, kemudian pada dinding papan itu ditinggalkan sebelah dalam, ditinggalkan knob ataupun macam ketulan-ketulan untuk ditebuk jadi telinga. Jadi telinga. Kemudian bila papan ini nak disusun, dia mesti disalai dulu ataupun dijemur untuk dia melengkung menjadi mengikut bentuk perahu tu besar. Dan bila dipasang kepada lunas yang itu dinaikkan ke atas tu, dipasang, dia tidak menggunakan paku. Orang Melayu sampai abad ke-19 tidak menggunakan paku untuk membuat perahu. Malah kalau kita tengok Terengganu abad 20 pun, yang terakhir itu tak buat dia pakai paku. Dia tak ada pakai paku. Sebatang pun tak ada paku. Cuma kita dapati papan lepang itu, papan yang tepi ini ditebuk lubang. Menggunakan besi panas, tebuk lubang, kemudian menggunakan pasak. Saya rasa saya ada gambar di sini. Menggunakan pasak begitu. Menggunakan pasak. Jadi bila dia menggunakan pasak, tampak dia bubuh lagi ke atas hingga membentuk badan setinggi yang kita lihat belakang itu. Dan ini bagian beritan kapal dia. Itu. Dan pada dinding itu ada satu gambar lagi, saya ingat tak ada dalam itu. Dia ada telinga untuk merapatkan antara satu papan lepang dengan satu papan lepang lain itu diikatkan juga. Tapi oleh kerana zaman dulu tu dia tidaklah rata sangat muka papan tu, yang kita tempat dia menyambung tu. Jadi oleh kerana tak rata, dia ada space ataupun ruang kosong yang boleh dimasuki air, yang boleh dimasukkan dalam kapal tu. Jadi untuk merapatkan itu ada satu jenis kulit kayu digunakan untuk masukkan di antara renggang-renggang antara dua papan itu supaya dia rapat. Dan kayu ini, kulit kayu ini pelbagai 2-3 jenis kulit kayu itu, dia apabila kena air, dia bukan mengecut, dia mengembang. Dan ini memampatkan lagi antara papan atas dengan papan yang bawah, hingga kadang-kala dinding kapal itu, kalau mengikut catatan Cina, sampai 6 meter tingginya dinding perahu itu di atas permukaan air. 6 meter ke atas. Kalau bawah tu, tuan-tuan zaman moden ini, kalau yang ada dari politeknik maritim dan sebagainya yang buat kapal tu, dia tahu berapa terpaksa terbenam di bawah itu perahu itu. Dan kita dapati perahu ini, kalau mengikut catatan Cina, perahu ini besar.
Ada yang sampai 50 ke 60 meter panjangnya dan dibina dari haluan sampai ke buritan itu, satu keping papan terus sampai ke belakang sepanjang 50 ke 60 meter, setengah padang bola tu. Panjangnya bermakna pokok panjang mana. Bagaimana orang Melayu pada masa itu? Tapi sebenarnya kalau kita cerita sekejap lagi, bukan orang Melayu yang buat. Menebang pokok itu sendiri, membelah pokok itu, menyusun batang yang besar-besar itu tanpa rangka di dalamnya. Hebatnya perahu Melayu. Orang Melayu buat perahu seperti mana kata saudara kita tadi, tak ada rangka. Rangka dimasukkan kemudian. Mudah siap benda tu berlengkung gitu, baru dimasukkan rangka untuk memantapkan dinding itu supaya tak goncang. Kalau kita buat hari ni, buat rumah ke buat apa, kita ada blueprint, kita pasang dulu rangkanya, baru kita tampal dinding. Melayu zaman dulu, maksud saya Melayu di sini, Southeast Asia, Melayu, Kepulauan Melayu, bukan sebagai etnik, sebagai ras Melayu itu. Sebab perahu-perahu ini sebagian besarnya tidak dibuat di Selat Melaka. Tak ada perahu besar Melayu yang dibuat di kawasan Selat Melaka. Selat Melaka is too dense dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Kita ni dekat sangat khatulistiwa. Itu sebab perahu-perahu ini dikatakan, dalam catatan-catatan orang dulu, dibuat di Pegu, selatan Myanmar, di kawasan Tenggara Kalimantan, kawasan Balikpapan, Samarinda, dan juga kawasan Jawa Timur. Kerana di situ kita dapati hutan-hutan tropika, bukan hutan ekuatorial ataupun hutan hujan ekuator. Pokok-pokoknya, hutannya lebih terbuka, pokok-pokoknya lebih tinggi, pokok jati, pokok meranti jati, dan kita dapati juga ironwood sebagainya, pokok-pokok keras yang sesuai untuk buat kapal-kapal besar yang kemudian dibuat di kawasan itu, kemudian dikendalikan dari kawasan itu. Selat Melaka tidak mengendalikan kapal-kapal besar hingga abad ke-5, abad ke-6. Kapal-kapal yang dikatakan dinamakan oleh orang-orang Cina sebagai Kunlun Po atau Kunlun Bo, yang tinggi di permukaan air, aras air sampai 6 meter ke bawah, tak lagi berapa, itu tidak pernah dibuat di Selat Melaka. Tapi krunya ataupun awak-awak perahu itu hampir semuanya dikatakan adalah orang Melayu sekitar pulau di bahagian barat Kepulauan Melayu. Bahagian barat Kepulauan Melayu adalah Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu, dan juga termasuk juga La Champa di selatan Vietnam. Di situ orang Melayunya. Dan di situ ada Melayu. Seperti mana kita bicarakan semalam dengan Prof. Murad, di situ orang Melayu. Etnik Melayu. Bukan Jawa, bukan Bugis. Sebab itulah pusat dunia Melayu. Mereka telah dikatakan kulit hitam dan sebagainya. Mungkin kulit hitam itu bukan kerana apa, kerana panas duduk dalam perahu tiap hari. Jadi mereka lah yang melayari perahu-perahu besar ini yang orang Cina panggil Kunlun Po. Dan mereka catatkan bahawa perahu-perahu jenis ini berada di pelabuhan-pelabuhan mereka. Pelabuhan-pelabuhan mereka sejak abad kedua Masehi lagi. Tapi ada yang mengandaikan abad kedua sebelum Masehi pun kita dah ada. Wallahualam, begitu andaian. Tapi catatan memang ada. Dicatatkan oleh penulis-penulis pelabuhan Cina, sebab Cina tipikalnya lah, kalau apa-apa masuk ke negara dia akan catat, khususnya di pelabuhan.
Pelabuhan pada masa itu yang paling popular ialah di kawasan Fuzhou ataupun di kawasan Canton. Atau orang Arab panggil Zaitun. Nah, dan dari situlah perahu-perahu itu berlabuh dan orang Cina dapat melihatnya, mendeskripsikannya. Jadi perahu ini untuk membalanskan dia supaya dia tidak tumbang-ambing. Orang Melayu tidak pakai, orang kata, dia bukan flat bottom ya, kita mesti ingat. Perahu kita ini bukan flat bottom, dia V bottom. Dia bukan flat bottom. Orang Cina, perahu dia kebanyakan flat bottom. Jadi untuk membalanskannya itu, mereka bubuh karung-karung pasir di bahagian, di dasar perahunya itu. Minta maaf, di kawasan pantat perahunya. Itu istilahnya, minta maaf. Perempuan, kalau pada kita itu mencarutlah. Tapi sebab orang Melayu menganggap perahu adalah seperti wanita. Di kawasan itu. Dia sumbat dengan apa ni, nak kata guni, masa itu tak ada guni lah, karung-karung terbuat daripada apa, wallahu alam lah, macam-macam jenis lah. Kemudian pasir untuk dapat balancekan perahu itu supaya bila masuk ke laut dia tidak terbalik. Ini dipanggil tolak bara, istilahnya sebagai tolak bara, bukan tolak bala. Itu tolak bala kena cari pawang. Memang ada juga. Memang ada. Itu sebab ada cerita lencang kuning bagaimana diletakkan perempuan yang sedang mengandung, digelik, dilepaskan perahu. Memang ada itu pawang itu. Itu tolak bala. Ini tolak bara. Maksudnya membalanskan perahu itu. Kalau zaman lebih moden sikit, bukanlah moden sangat, dalam abad ke-19, 18, Terengganu masih pakai itu lagi. Perahu-perahu Terengganu, perahu-perahu besar Terengganu masih pakai benda itu lagi untuk menghantar barang ke petani, untuk beli garam ke petani. Dia beli garam ke petani, masuk dalam guni, keluarkan pasir tadi, dia jual pasir ke petani. Petani beli pasir Terengganu, Terengganu beli garam petani. Bawa balik, ganti. Tak payah lagi pakai pasir untuk balancing, dia bubuh guni garam untuk balancing. Itu abad ke-19. Tapi sekarang itu, seperti saya kata, kenangan kita saja. Dah tak ada dah. The last punya tu, sebuah perahu yang saya akan tunjukkan nanti, perahu yang bernama Sabar. Jadi kita dapati bahawa tiang, post yang digunakan dalam kapal-kapal Melayu tidak orang kata ditegakkan mati. Tiang tidak ditegakkan mati. Dia ditegakkan, dibuat tripod pada pantat perahu itu, kemudian tripod atau tiga segi itu dimasukkan tiang. Satu tiang ke, dua tiang ke, tiga tiang dimasukkan. Ya, memasukkan tiang itu. Tidak mati macam perahu-perahu barat dan sebagainya pada dasar perahu itu. Jadi ini memudahkan tiang itu diarahkan, digolekkan untuk mengikut tiupan angin supaya layar itu tidak menentang angin dari hadapan. Jadi layar itu yang dipasang pada tiang-tiang ini biasanya, ya, bukan biasa pun, kalau perahu Melayu sebenar adalah dalam bentuk 4 segi bujur. Mana saya susah, saya tak boleh kontrol benda tu. 4 segi bujur. Mungkin kalau ada gambar, saya gambar situ. Dia teruskan. Yang ini yang dah kita tunjuk lancara. Tapi ini saya akan komen sikit lagi. Ini not really a Malay ship. Walaupun Portugis kata lancara atau lancang, it's not really a Malay ship. Layarnya telah menipu dia sekali. Layar depan itu layar Cina.
Kemudi ini bukan begitu. Kemudi Melayu dia tak macam itu. Tersangkut dia macam tu. Kemudi Melayu kalau kita tengok penisi, dia ada kemudi itu dua. Justru kerana itu ada jurumudi kanan, jurumudi kiri. Memang tercatat dalam Undang-Undang Laut Melayu, Undang-Undang Laut Melaka. Kemudi kanan, kemudi kiri. Jurumudi kanan, jurumudi kiri. Dan kapal Melayu, ada pula nanti bubuh gambar banyak dayung. Mana ada pendayung? Kapal Melayu tak boleh berdayung. Perahu kecil Melayu boleh dayung. Kapal tak boleh. Perahu besar macam ni, macam mana nak mendayung? Kalau tuan-tuan tengok, macam mana nak dayung ni? Dalam kepala orang yang melukis kadang-kadang, dalam kepala orang bicara, gambarnya ialah gali orang-orang Mediterranean ataupun Viking ships. Kapal-kapal Viking. Itu gambar dalam kepala. Padahal orang Melayu tak mendayung. Kecuali sampan atau perahu-perahu yang pergi nangkap ikan je. Macam ini tinggi nak dayung macam mana? Dan orang Cina pernah mencatatkan perahu-perahu Melayu yang dipanggil Kun Lumpur itu tidak boleh berlayar tanpa layar. Tidak boleh didayung. Keluar daripada dock pun, keluar daripada jetty pun, daripada tambatan pun, dia pakai galah. Sebab itu dia ada istilah penggalah. Tukang galah, tukang tolak perahu itu keluar, baru naikkan layar. Istilah Melayu, naikkan layar. Istilah orang putih, turunkan layar. Pasal apa? Pasal orang Melayu bila perahu sampai ke pelabuhan, turun layar tu dengan palang-palangnya. Lah, susah saya nak nunjuk. Turunkan palang-palangnya turun ke bawah. Dia ada dua palang ke atas. Satu palang di atas, satu palang bawah. Layarnya di tengah-tengah begitu. 4 segi bujur. Dibuat. Dalam catatan orang putih Cina, dia kata from the palm tree. Leaf of the palm tree, bohong je. Kalau buat leaf of the palm tree, boleh pergi tangkap ikan boleh lah. Daun kelapa ke, kajang ke. Ke laut besar tak boleh. Sedangkan kapal Melayu melayari Laut Cina Selatan dan Teluk Benggala sejak abad kedua Mesir lagi. Dia buat daripada ijuk. Ijuk enau. Ijuk yang kalau kita tengok hari ini banyak buat rumah Minangkabau tu. Negeri Sembilan dah hilang dah rumah tu. Apa ni? Itu. Ijuk itu. Ijuk itu ratusan tahun. Kapal Zaitun yang dijumpai sekitar tahun 1938 tak silap saya di Canton. Itu sebuah perahu Melayu abad ke-3 ke 4 Mesir. Dan tali temalinya dan ada layarnya yang masih intact. Dah beratus-ratus beribu tahun. Sebab cek memang dibuat daripada ijuk. Ijuk enau. Ijuk rembia. Yang hitam keliling. Mungkin tuan-tuan yang muda-muda mungkin tak pernah tengok pun. Tuan-tuan perempuan yang muda-muda, yang mungkin yang umur saya atau Prof kata saya tahu apa itu ijuk. Kalau apa tu yang hitam, yang pada terbalut pada dekat daun-daun dia, yang itu digunakan dilapis-lapiskan. Kalau pergi rumah Minangkabau, yang rumah yang apa tu memang atapnya atap ijuk. Dia tak terus air. Tak telap air. Tambah kalau daripada lapis-lapis ni pula. Jadi, itu digunakan sebagai layar dan sebagai tali temali. Yang ini, jenis perahu itu sendiri. Jadi perahu tadi yang kita katakan, yang punya sama ada 2 tiang, yang sampai ke China lah. Sebab orang Melayu tak ada rekod. Buat kapal pun tak ada blueprint. Jadi apa kita nak rekodkan? Cuma dalam ini dia saja. Bila orang tu tak ada lah dia. Orang Melayu tak ada rekod. Rekod dia, kita jumpa di luar. Khususnya di China. Sebab China ni typical for them to write anything that comes into their port. Masuk dalam pelabuhan dia orang, siap lah. Semua kan. Semua tulis, semua dicatatkan. Jadi, tapi itulah. Mereka tak pernah tengok ijuk. Dia kata, dia bahan pokok kelapa ke. Kalau daun kelapa dan sebagainya memang hancur, tak boleh sampai. Ataupun kajang-kajang, kajang Pak Malau pun tak boleh sampai.
Jadi kita dapati bahawa perahu Melayu ni begitu, pada masa itu begitu efisien, boleh berlayar jauh sebab kelengkapan dia itu sendiri yang dibuat. Kayu jati, kayu apa ni, kayu-kayu keras. Dan kalau kita tengok apa yang tadi yang di bawah tu, ini lukisan ni tak boleh percaya sangat. Lukisan yang ada ini, kalau saya ada satu forum, saya pernah hadiri satu ketika dulu, lupa saya di Melaka juga, bahawa lukisan, cuma kita boleh percaya lukisan yang dibuat apa, macam 40% saja. Banyak tokoh tambah artis. Kalau kita tengok kota Melaka yang dilukis oleh dalam zaman Belanda, bukan main cantiknya, kotanya putih. Ada satu gambar tadi lah, ada di Melaka. Kotanya, dinding kotanya putih, kemudian ada bastion. Mana ada? Mana ada kota Melaka macam tu? Tak ada. Tapi, this is Melaka, the fort of Melaka. Dan yang kita ada, kita tengok Formosa tu, pintu dia je. Dan ini kita dapati, macam inilah perahu tu, tapi pokoknya dia tinggi macam tu. Yang dia orang Cina panggil, apa ni, Kunlun pokok itu, yang sampai ke pelabuhan Cina. Dan dalam keadaan yang macam ini, dikatakan dia boleh membawa 500 ke 700 kru, awak-awak kapal, dengan pelbagai pegawaian. Orang Melayu ada pelbagai pegawai ada di dalam perahu ni, kalau tuan-tuan nak tahu. Tapi mungkin kita hari ini tak tahu. Macamnya apa pegawai, kita akan cerita, nanti kita katakan. Tapi satu tadi yang kita katakan, layar itu bukan layar ini. Tuan kalau boleh naikkan sikit, saya nak tunjuk layar tu. Please. Tak ada. Lagi. Ni. This is a typical Malay, orang kata sail. Dia berhenti, dia turun. Tu. Layar tu turun ke bawah. Letak atas perahu tu. Nak berlayar, dia naik ke atas. Layar ini 4 segi bujur. Dipanggil layar tanjak, atau setengah tempat dipanggil layar tanjung. Tanjak ataupun tanjung. Dan yang ini rasanya 2 tiang. Ada 1 tiang situ lagi. Itu yang ada layar di bawah tu. Bukan di atas. Kalau kita tengok British Man of War ataupun British punya kapal, Belanda punya kapal, Portugis, dia kalau berhenti, dia gulung naikkan di atas. Nak berlayar, turunkan. Jadi perbezaan kapal Melayu. Dan di sini kalau kita tengok, tuan-tuan tengok, di belakang dia tu, di belakang ni, ini bukan jong. Ini balok. Di belakangnya tu, ada satu. Ada nampak satu, kemudi kan? Belah sana tu, belakang. Macam mana nak patah balik tu? Allah. Ya, ini pun tak apalah. Samudra Raksa dia masih juga macam itu. Yang tadi. Tak, yang kapal yang tadi, yang sebuah tu. Yang balok tadi. Lagi. Yang ni. Ya. Itu yang bawah ni. Ini kemudi ni sebelah sana. Sebelah sini ada satu lagi kemudi. Dia jadi 2. Ada 2 kemudi. Justru kerana itu dalam Undang-Undang Laut Melayu ada jurumudi kanan, jurumudi kiri. Kemudian di bahagian utara tanah Melayu sekitar abad ke-18, mula akhir abad ke-17, masuk 18-19, orang Melayu Kedah banyak meniru perahu-perahu yang datang dari India. Perahu India menggunakan satu kemudi. Di belakang ni, di sini, di buritan dia, di tengah-tengah. Jadi di Kedah pada masa itu
mereka ada meniru. Kemudi ini diadaptasikan, dia pasang di tengah-tengah, tapi tak buang yang dua tepi. Jadi 3 kemudi. Kemudi yang tengah itu dipanggil kemudi keling. Kemudi keling. Tak tahulah kalau ada tuan-tuan, siapa-siapa nak marah, saya tak tahulah. Tapi itu istilah dia. Saya tak boleh nak kata apa, itu istilah dia, kemudi keling tengah-tengah. Jadi 3 kemudi. Tapi ada kalanya kalau perahu itu lebih kecil, mula mereka buang kemudi kiri, kemudi kanan, tinggal 1 kemudi. Itu banyak digunakan di Kedah abad ke-18, ke-17, 18. Hingga hilangnya perahu-perahu Melayu itu. Ini termasuklah kepada penjajab. Seperti kita ceritakan semalam, perahu-perahu penjajab itu. Dan layarnya begitu. Layarnya itu, kalau 2 atau 3, dia tidak dipasang secara begini, berdepan-depan begini. Dia akan pasang mengiring sikit macam tu, dia mengiring. Yang lagi satu yang belakang pun mengiring. Sebab dia nak curi angin dari depan. Justru kerana itu perahu Melayu, bila ombak dan angin badai dari depan, dia boleh lawan lagi. Macam surfacing tu dia boleh ikut, dia lawan lagi. Dia tidak letak ke depan gini, datang begini, ngundur teruslah, gostan. Kalau angin datang dari depan, dia ngeringkan. Itu mengikut kepandaian nakhodanya. Dan bila kita bercerita tentang nakhoda, dalam perahu Melayu ini banyak kepegawaian. Pertama-tama nakhoda, the captain of the ships. Then the deputy captain, yang dalam istilah Undang-Undang Laut Melayu sebagai juragan. Juragan itu sebenarnya bukan captain of the ship. Walaupun juragan itu orang panggil. Tapi kapal yang kecil pakai juragan saja. Bukan nakhoda. Kapal besar nakhoda dan asisten nakhoda ataupun nakhoda muda. Nakhoda muda ini gelarannya juragan. Bawah juragan tu Chief Petty Officer. Atau kalau sekarang lah, kalau kita pergi Navy, Chief Petty Officer, iaitu tukang agung. Tukang agung ni macam saja meja lah, Chief Petty Officer tu. Kalau ada pegawai Navy di sini, dia tahu. Dia macam saja meja. Perintah dia, Captain pun kita pasal ikut. Turun layar, naik layar. Tangkap orang, pukul orang. Sebab hukum pada masa itu, buat salah ya, tiada maaf bagimu. Main rotan ya. Cambuk katanya. 10 kali ke. Buat silap itu, buat silap ini. Bawah daripada itu, kita dapati jurumudi kanan, jurumudi kiri. Yang pegang steering. Di depan ada juru batu. Juru batu, nak tengok ada batu tak depan. Ada corals tak, ada beting tak ke depan. Tambah kawasan-kawasan yang tak familiar. Kemudian ada permanent officer dalam kapal. Non-permanent officer ini ialah pegawai yang kita panggil sebagai malim. Malim kundang, malim apa lagi? Malim tu. Malim ini ialah, kalau istilah modernnya kita panggil pilot. Pilot atau malim ini bukan orang pegawai tetap dalam kapal. Dia employed bila dia sampai satu-satu pelabuhan. Dia nak pergi ke pelabuhan yang tak familiar dengan kapal tu. Jadi dia employ. Umpamanya dia nak ke, katalah nak ke Riau. Dia akan employ juragan, malim, mungkin di Phuket. Atau Ujung Salang. Sekarang lah Phuket. Siam tak kerti sebut Ujung Salang. Orang putih pun tak kerti sebut Ujung Salang. Sebab Jang Silon. Kita pun tak ikut Jang Silon. Sedangkan itu namanya Ujung Salang dari dulu pun. Dari situ dia naik, employ orang tu, malim tu. Dan malim ini mesti expert. Dia tahu the Strait of Malacca tu. Dan berlayar bersama-sama kapal itu. Sampai destinasi yang ditentukan, dia turun. Dia turun. Dia bukan permanent officer di dalam perahu. Itu
kepegawaian dalam itu. Dan malim ini hukumnya berat. Peraturan dia punya peraturan dia berat. Kalau perahu itu terlanggar karang, ikut Undang-Undang Laut Melayu, dan semua barang-barang musnah, ada juga yang mati, malim itu akan dihukum mati. Kalau ada barang-barang selamat dan sebagainya tersandar di pulau-pulau atau beting-beting ataupun di coral ataupun sebagainya itu, maka dia akan didenda saja. Dia akan didenda. Jadi begitu berat hukum malim. Tapi malim itu bukan permanent officer in the ship. Dan di samping itu ada pula dia panggil awak-awak. Awak-awak ni pekerja biasalah, cuci dek dan sebagainya. Tapi tidak ada istilah pendayung, tukang dayung. Macam mana ada orang kata kompon tu ada dayung, pendayung, orang-orang yang mendayung perahu orang Melayu. Tak ada. Dalam Undang-Undang Laut Melayu tak ada istilah tukang dayung. Dalam kepala dia ingat Viking, cerita Viking kan ada tukang. There was no job ataupun kerja mendayung perahu. Yang ada mata-mata. Mata-mata ada. Ada di antara kru itu ataupun awak-awak perahu itu yang terpaksa berjaga malam. Ada muda-muda apprentice dalam perahu. Dan dalam perahu itu juga, kalau perahu dagang, kita dapati apa yang dipanggil kiwi. Bukan kiwi kasut bagi kilat-kilat. Kiwi adalah pedagang. Pedagang. Dan apabila perahu itu berlayar, kiwi-kiwi ini yang ada petak-petak dalam perahu itu, yang ada bagian-bagian dalam perahu itu, kita dapati dia mesti melantik seorang ketua. Dipanggil mul kiwi. Mul kiwi. Dan mul kiwi, hanya mul kiwi saja yang boleh berbincang kalau apa-apa hal dalam kapal itu dengan nahkoda. Jangan pandai-pandai. Sebab kiwi itu kan mungkin ada 10 orang, 100 orang, 20 orang. Jadi ketua itu. Begitu lengkapnya peraturan dalam kapal-kapal Melayu. Peraturan dalam, saya terpaksa cerita panjang, masa tak ada. Itu pun belum ada orang tunjuk ke saya suruh berhenti. Jadi, itu kapal-kapal, kecekapan orang Melayu pada masa itu. Ataupun local knowledge kita punya intellectual, itu adalah memang dah lengkap masa itu. Kapal itu diibaratkan sebuah negeri. Dalam Undang-Undang Laut Melayu mengatakan kapal itu sebaratkan sebuah negeri. Nahkoda itu adalah raja. Nahkoda boleh jatuhkan hukum bunuh. Hukum bunuh. Tetapi dalam kapal, bila sampai ke pelabuhan, don't try. Sudah melanggar titah perintah Sultan. Dia mesti dibawa kepada hakim. Kemudian kalau kena hukum bunuh, mesti adukan kepada Sultan. Tapi di atas kapal, nahkoda adalah nahkoda merupakan raja, tukang agung adalah bendahara. Midshipman, chief petty officer dia tu. Jadi kita dapat macam itu keadaan dalam perahu pada masa itu. Tapi ini seperti saya katakan tajuk dulu, itu satu kenangan. Hari ini cuma kita bicara secara teoretikal, secara yang kita agak-agak begitulah. Tapi ada catatan sebagai satu sejarah. Sejarah tidak akan kita ceritakan tanpa bukti, tanpa sumber. Tak tahu saya ada masa ke tidak lagi. Udah mana? Dah. Itu sebab masalah besar kepada kita. Kalau kita berbicara mahprah, kita nak bercakap bagi satu hari boleh. Tanpa benda Allah ni. Saya dah pencen lama tak bercakap. Jadi
Jadi kalau ada apa-apa nanti tuan-tuan nak membangunkan, membicarakan atau bertanya sebagainya, insya-Allah saya akan jawab seboleh atau setahu saya. Sekian buat masa ini, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.